Okey, semua pelajar, tadi cikgu ada terangkan mengenai ragam ayat. Jadi cikgu nak tanya balik, ragam ayat ada berapa? Ada 4 je. Ada 4. Jadi Syafiq, yang pertama apa dia? Penyata cikgu. Ayat penyata. Yang kedua je Tanya. ayat tanya. Suraya Ayat seruan. ayat seruan. Yang terakhir Aimano Ayat suruhan. ayat surah. Betul. Jadi ragam ayat kita ingat ada 4, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat suruhan. Jadi kita akan main satu permainan ya. Aduh, main apa ni cikgu? Permainan ini dinamakan sebagai di manakah saya berada. Jadi cikgu akan pilih seorang untuk duduk di hadapan. Kena tutup mata tu. Tak perlu tutup mata. Jadi pelajar yang hadapan ni dia tak boleh tengok ya gambar di belakang dia. Faham. Jadi cikgu nak pilih Suraya dulu di hadapan dia. Ada serayat tu. Dia sesuai. Ada sesuai tu. Kenapa saya ada? Sebab dia mahir ni. Jadi awak duduk dulu. Jadi pelajar yang ada di hadapan ni perlu menggunakan ragam ayat, iaitu sebagai pembayang untuk ayat Suraya ni dia teka di manakah dia berada. Itu gambar di belakang cikgu tanyakan nanti. Boleh? Jangan tengok belakang. Okey, cikgu akan bagi kertas lah. Nanti awak tulis dalam kertas ni jawapan. Okey, jadi awak perhatikan gambar ni. Awak tak boleh, awak tengok depan. Boleh lah pusing. Jadi Boleh ikut. pelajar yang ada hadapan cikgu ni perhatikan gambar-gambar ni dan fikir untuk buat ragam ayat apa berdasarkan 4 ragam ayat tersebut. Okey. Belakang dia gambar apa cikgu? Cikgu tak boleh beritahu, jadi awak kena teka. Dulu sikit. Okey, siapa dah siap? Saya tu. Awak dah siap? Dah. Okey, bangun. Kena bangun ni. Okey, bangun. Aduh. Cuba bacakan ragam ayat yang awak tu. Okey. Tempat peranginan ini terkenal dengan banyak permainan yang menarik. Itu ayat. Itu ayat apa? Tempat Ulang sekali lagi. Cuba baca. Terdapat. Bukan salah. Tempat peranginan ini terkenal dengan banyak permainan yang menarik. Saya rasa ayat penyata ke cikgu? Betul, ayat penyata sebab apa? Ayat dia menerangkan. Ayat ini menerangkan tempat ini. Jadi faham ya? Jadi yang kedua, Najihah. Mengapakah bangunan itu dibina di atas bukit? Mengapa? Saya kena tekan lagi. Berdasarkan ayat tersebut. Mengapa? Ayat tanya. Kenapa ayat tadi? Sebab kenapa ada tanya soal? Kita tak betul. Jadi yang ketiga. Wah. Yang ketiga. Wah, sebelum melanjutkan pemandangan dari tempat tinggi ini. Weh, kat mana kita ni? Berdasarkan ayat tersebut lah. Kat mana? Ayat itu Wah. Cikgu dia cuba-cuba Ayat tengok apa tu belakang tu. ayat? Ayat ragam ayat apa yang dibacakan ragam oleh Syafiq ayat. tadi? Ayat suruhan ke cikgu? Suruhan. Hmm. Salah. 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 Jawapan dia ayat seruan. Saya buat seru. Sebab apa? Sebab ada perkataan wahyu Wow. menunjukkan keseronokan, kekaguman. Okey, yang terakhir Aimano. Jom nikmati keindahan alam di samping pelbagai permainan yang menyeronokkan. Jom. Perkataan Ni saya tahu. Ayat suruhan. kenapa ayat suruhan? Sebab jom. Sebab jom. Dia ajak saya pergi. Wah, dia ajak awak. Jadi berdasarkan empat ragam ayat yang kawan awak beri tu, di manakah awak berada? Ada pembayang dia, ada tempat peranginan, banyak permainan, Tempat ada tinggi. bangunan di atas bukit. Saya tahu. Cameron Highland. Rasa dia tak Kurang tepat tu. Banyak permainan selain pada kamera Highland. Kerja Highland. Betul. Jadi awak berada di Genting Highland. Wah. Boleh pusing tak? Boleh pusing. Saya pernah datang. Awak pernah? Okey, jadi awak Saya nak kaya. Cikgu. Jadi Saya cikgu rasa ada dia satu power lagi, ni. cikgu akan pilih seorang lagi. Cikgu akan pilih hakim. Saya cikgu. Satu lagi. Syafiq cikgu. Sebab tadi awak macam tak mahir lagi permainan ni. Betul, Hakim. Hakim duduk dalam depan je Hakim. Hakim jangan tengok ke belakang. Okay, Kena cikgu pejam akan, mata tu. cikgu akan bagi kertas ni. Jadi awak tulis berdasarkan gambar ni, ragam ayat dia. Awak perhatikan gambar ni ada apa? Saya perhatikan. Awak tak boleh. Bukan saya. Bukan. Dia. Ya.
Okey, siapa dah siap? Saya. Okey, Syafiq. Laju je Syafiq cikgu. Saya buat ayat macam ni. Okey. Ramai pelancong datang ke sini untuk melihat sendiri keunikan warisan sejarah negara. Berdasarkan naskah. Ragam ayat tu. Ragam ayat. Ayat penyata tu. Betul, ayat menyata sebab dia menyatakan maklumat. Jadi yang kedua, Najihah. Wah, besarnya binaan kapal perdagangan tersebut. Wah. Saya rasa tu ayat seruan. Ayat seruan, betul. Wah, tu menunjukkan keseronokan. Pandai Hakim. Okey, yang ketiga, Aimanah. Mengapakah terdapat meriam di hadapan bangunan tersebut? Kenapa? Ni kat mana cikgu? Ayat tanya tu sebab mengapa tu. Betul, tak ada soal. Jadi yang terakhir, Ali Suraya. Ini ayat saya cikgu. Datanglah melawat tempat bersejarah ini untuk menyebut ilmu tentang masa silam. Ya, mesti ayat surat cikgu dah lah cikgu. Ayat surat cikgu. Sebab apa? Sebab datanglah. Datanglah. Jadi dia mengajak. Jadi jawapan berdasarkan ragam ayat tersebut, di manakah awak berada? Tempat bersejarah, ada meriam di hadapan tu, tak ada kapal besar. Betul-betul. Okey, saya rasa ni cikgu. Saya tahu. Melaka cikgu. Betul, Bandar Raya Melaka. Jadi permainan ni dia banyak menggunakan diri penglihatan, diri pendengaran, betul tak? Betul. Awak duduk di tempat awak. Terima kasih cikgu. Okey, jadi lepas ni cikgu akan bagi latihan pengukuhan untuk awak buatnya. Okey, terima kasih.